Korea Utara mungkin negara kecil, tapi jangan pandang rendah senjata mereka. Jom tengok 5 senjata paling ganas yang Korea Utara ada. Pertama, Hwasong-17, peluru berpandu antara benua terbesar di dunia yang digelar misail raksasa. Dengan jarak lebih 15,000 km, ia mampu mencapai Amerika Syarikat dan Eropah. Lebih menggerunkan, ia boleh membawa beberapa kepala peledak nuklear sekaligus, menjadikannya ancaman besar kepada kuasa dunia. Kedua, KN-23, peluru berpandu hypersonik yang mirip Iskandar M Rusia, tetapi versi Korea Utara. Ia boleh terbang rendah, ubah laluan secara tiba-tiba dan sukar dikesan sistem pertahanan udara. Ditambah pula dengan keupayaan membawa peledak nuklear mini. Ini satu senjata yang sangat berbahaya. Ketiga, Simpo Class Submarine. Korea Utara juga membangunkan kapal selam berkuasa nuklear pertama mereka. Kapal selam ini mampu melancarkan peluru berpandu balistik dari bawah laut, membolehkan mereka melakukan serangan secara senyap. Ini ancaman besar kepada Amerika Syarikat, Korea Selatan dan Jepun. Keempat, Hwasong-12. Mereka juga memiliki Hwasong-12, iaitu peluru berpandu jarak sederhana yang sampai ke Guam dalam beberapa minit sahaja. Ini adalah senjata yang pernah diuji dan terbang melintasi Jepun, menunjukkan betapa seriusnya ancaman dari Korea Utara. Kelima, Super Large Multiple Rocket Launcher (MLRS). Mereka juga mempunyai sistem roket pelancar berganda yang mampu melancarkan serangan bertubi-tubi dalam beberapa saat. Dengan jarak lebih 400 km, ia cukup kuat untuk menghancurkan pangkalan tentera Amerika Syarikat di Korea Selatan. Lebih susah nak dipintas sebab roket keluar serentak. Walaupun kecil, Korea Utara tetap menjadi ancaman besar dengan senjata canggih mereka. Senjata yang mana yang paling menggerunkan bagi korang? Adakah Korea Utara mampu menyaingi kuasa-kuasa besar yang lain? Drop komen korang di bawah.